Episod ke-13 terjak ayam gepuk popular sekitar Lembah Kelang. Hari ni kita terjak ke ayam gepuk Pak Raden di Shah Alam. Rating Google 45 okey. Kalau korang tahu ayam gepuk mana yang sedap, drop komen kat bawah okey. Selangor je tahu. Cidat. Yang aku ambil ni ayam gepuk plus. Untuk gajo dia tak ada stok, besok baru ada. Tak ada rezeki. Tapi aku pelik kenapa dia punya ayam gepuk dia macam ayam geprek. Dia bukan version yang ada bumbu-bumbu yang standard kita selalu tengok dekat ayam gepuk tu. Untuk set plus ni akan dapat tempe goreng, timun, kobis goreng, crispy kremes, kicap, sambal dan juga ayam goreng. Untuk Pak Raden ni kalau kau makan kat kedai, dia boleh refill nasi, sup dan juga air putih. Sambal kena add on RM2. Oh, dia bagi juga keropok moni. Sikitnya sambal kau. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dia punya ayam ni, dia bukan rasa ayam gepuk punya style. Dia lebih kepada ayam geprek yang jenis crispy. Macam ayam goreng. Dia tak ada rasa bumbu yang ada bay leaf dan sebagainya tu. Rasa sambal dia. Sambal dia ke arah masam-masam tomato manis. Dia bukan vibe ayam gepuk punya sambal. Dia totally different dengan ayam gepuk yang sedia ada yang aku pernah makan. Bismillah. Manis sambal tu. Sambal dia sangat manis. Dan kenapa ayam gepuk dia tak ada pedan? Kalau dikatakan ni sebagai ayam gepuk, berarti aku boleh bagikan 3/10. Tapi kalau dia bukan nama sebagai ayam gepuk, ayam geprek ke penyet ke, 5/10 macam tu. Untuk dia punya ayam gepuk dia ni tak ada rasa langsung vibe ayam gepuk. Aku usulkan untuk menu ni silalah ubah kepada ayam lain, bukan nama dia ayam gepuk. Sebab nama dia tak seiring dengan nama perkataan ayam gepuk. Dan ni agak video sampai sini saja. Aku harap korang yang aku makan ayam gepuk Pak Raden ni, kalau korang ada idea lagi kedai makan mana ayam gepuk yang sedap sekitar Lembah Kelang, drop komen kat bawah, okey? Untuk ayam dia ni, tak ada rasa bumbu langsung dekat dalam dia punya isi. Dia just sekadar rasa ayam crispy yang normal. Macam ayam goreng. Dia punya ikan pun besar-besar dia bagi. Kau tengoklah warna dia merah. Dia punya ikan talan ni tak terlalu masin tau. Dia just nice je. Bismillah. Ni kau tak perlu ambil banyak-banyak ni. Sikit macam ni pun dah sur teruk bagi aku. Dia punya sambal ni sila jangan membazir. Tengok dia punya isun. Tebal. Tulang tak banyak. Sini kasih sikit. Ikan talang kau ambil sikit je, dia dah boleh cover satu nasi kau. Tolong beli ni.